Adakah harga GPU Nvidia akan turun? Okey, sekarang ni kita nampak Google dah buat TPU dia sendiri. Amazon pun baru keluarkan Trainium. Nvidia pula nak beli syarikat TPU Groq. Persoalannya, adakah harga GPU Nvidia akan turun lepas ni? So, jawapan dia situasi ni sebenarnya agak complicated sikit lah. Dan harga GPU mungkin takkan turun dalam masa terdekat ni. Okay? Macam yang kita tahu, sebelum ni, harga GPU naik sebab crypto mining dan sekarang ni pula sebab AI. Okay, first kali kita kena faham TPU ni apa benda. Okay, so GPU ialah something yang kita boleh guna untuk macam-macam tujuan macam gaming, 3D rendering dan juga AI. TPU pula ialah chip yang dihaskan untuk AI saja. Maksudnya TPU ni dia lagi efisien lah. So itu something yang positif. Satu lagi benda yang positif, kalau sekarang ni dalam dunia AI, Nvidia ni belum ada lagi kompetitor yang sama level dengan dia, okay? So, company-company AI yang banyak-banyak ni, diorang sanggup bayar mahal untuk beli GPU Nvidia ni. So, sekarang ni Nvidia pun dia fokus lah buat GPU yang level-level untuk AI data center macam A100, B200 dan dia tak layan sangatlah GPU untuk consumer macam 5090 tu sekarang, okay? Tapi let's say lah, bila banyak kompetitor TPU tadi dah muncul, Nvidia pun mungkin kena banyakkan balik buat consumer level GPU sebab demand GPU AI dia nanti dah berkurang. Okey, yang negatif pula macam mana? Okey, first kali macam kita tahu, sekarang ni harga RAM tengah naik mendadak. Okey, dan jangan lupa dalam GPU dia ada VRAM. Okey, so harga GPU mungkin akan terkena tempias. Naik juga disebabkan harga VRAM ni pun naik. Okey, dan yang kedua, Nvidia, Google, Amazon ni, diorang cuma research dan design chip ni saja. Kilang yang buat GPU Nvidia ialah TSMC. Yang buat TPU Google tadi, TSMC. Yang buat TPU Amazon pun TSMC juga. So dia adalah beberapa lagi kilang-kilang lain macam Broadcom. Tapi point dia, tak kira lah berapa banyak company yang design chip ni, kilang yang buat tetap kilang yang sama juga. So untuk jawab persoalan adakah harga GPU akan turun, pendapat saya perkembangan yang berlaku sekarang ni dia membantulah stabilizekan harga GPU. Tapi bukan sekarang, dia mungkin akan ambil masa beberapa tahun lagi. Okay guys, jangan lupa save video ni dan follow untuk lagi banyak tips macam ni.